Okay guys, hari ni kita pergi lagi Tasik Proton. Berlatar belakangkan, tengok tu cantik tulang belakang Semenanjung Malaysia. Okay, itu namanya Banjaran Titi Wangsa, sepanjang-panjang tu lah. So ini Tasik Proton pagi-pagi ni. Tempat ni pagi-pagi memang ramai orang datang untuk datang berrekreasi. Tasik. Okay. Dia sekali pusing ni dari sini, pusing ke sana, tepi, pusing habis sampai sini tau. Sini. Oh, jauh. Okay. So pagi-pagi ni kita pergi sini dulu. Ada budak tu tak sabar nak main. Tengok tu. Tak sabar nak main. Playground. Okay. Dia berdangan besar, sangat cantik, tenang, aman, mendamaikan. Dah main. Pemandangan sangat cantik dia pagi. Memang segar lah. Di sana tu dia tengah buat projek pembangunan. Jom sana kawasan. Yang ditutup dengan zinc biru tu kan. Okay, dia tengah buat projek. Okay, projek apa tak pasti. Okay, ni pokok, cantik pokok ni. Dia memang lawa kat sini. Saya betul-betul dekat dengan Banjaran Titi Wangsa. Memang special. Memang hebat lah. Ya, kenapa tu? Sabar. Tukar nanti. Ganti. Bagi kakak dulu. Nah. Okay. Kuat. Pelan-pelan pegang. Betul elok tadi. Tadi payah jatuh tadi. Sian. Mana Fayat? Tu. Fayat tanah masuk, Fayat. Fayat, masuk. Tu jangan naik situ, bahaya. Itu bukan untuk orang besar. Atau tak nak, itu kecil. Itu untuk orang besar. Kecil sini boleh. Naik situ, Fat tu atas lihat. Fat tu atas situ. Situ atas. Sabar tunggu di bawah situ. Situlah. Itu pelan-pelan. Macam tadi, pelan-pelan pegang, tengok dulu. Tengok tengah-tengah, pegang tali. Pegang tali, tengok tengah. Tengok jalan tengah. Tengok jalan tengah. Bagus. Pelan-pelan. Pegang tali, tengok tengah ke tengah. Tengok. Good. Apa? Orang besar. Jangan. Betul lah. Macam tu. Betul lah ni. Halo. Apa ya? Hai. Sekali lagi. Atas situ. Kenapa? Okey, Yat, naik situ, Yat. Dalam. Masuk, abang tunggu bawah. Yat. Tunggu. Tunggu, Yat, sini abang tunggu bawah ni, dalam ni. Hai.